Hai guys, Assalamualaikum semua. Saya Adib daripada LPPSA. Macam mana? Dah tahu tips nak bida rumah lelong? Kalau belum, boleh tengok video kita sebelum ini. Adakah anda tahu tips untuk membeli hartanah lelongan? Mari saya kongsikan dengan anda tips penting bagi anda membeli hartanah lelongan. Dalam tu, kita ada share beberapa tips penting yang korang kena tahu sebelum membeli hartanah lelongan. Hari ni, saya nak kongsikan dengan korang info yang lebih menarik. Sebelum tu, yang tengah menonton video ni, jangan lupa like, share dan subscribe page LPPSA. Baru-baru ni, ada seorang kawan saya, lepas dia tengok video kami, terus tanya saya, kalau income saya dalam 3,000, ada ke rumah yang sesuai untuk dia miliki? Rumah yang ingin dimiliki mestilah berada di Kuala Lumpur atau Selangor, rumah cantik, berdekatan dengan kemudahan awam dan yang paling penting, sesuai dengan bajet dia. Maklumlah, dah 5 tahun dia menyewa, anak pun dah 2 orang. Baru sekarang dia rasa nak ada rumah sendiri. Berdasarkan semakan kami, dengan gaji RM3,000, dia layak buat pinjaman sehingga RM300,000. Tak perlu risau, kita ada satu spot yang memang cun. Semua dalam satu kawasan. Senang nak pergi office, nak lepak, nak shopping. Pertama, Pansafuri Vista Lavender. Lokasi Kap Puchong. Harga RM140,000. Kedua, Kondo Pelangi Indah, Jalan Ipoh KL. Tadi nak sangat kan dari KL, nak dekat dengan tempat kerja. Ini betul-betul dalam town Kuala Lumpur dah. Harga mula lelong tak tinggi pun, dah macam-macam kelebihan ni ada. Harga RM190,000 je. Ketiga, tadi dah tunjuk rumah kondo dan apartmen. Next, saya tunjuk rumah landed pula. Taman Langat Murni. Kawasan ni jauh sikit kalau berbanding KL. Tapi sebab isteri dia bekerja di KLIA, so okeylah saya cadangkan kawasan ni juga. Harga bidaan serendah RM130,000 saja. Rumah teres, parking depan pintu, buang sampah depan rumah je. Nak macam mana lagi? Sebenarnya ada banyak lagi senarai hartanah yang sesuai untuk dibeli. Dan LPPSA juga membuat lelongan setiap bulan. Jadi, berminat? Anda boleh layari laman web LPPSA untuk kepautan portal lelong. Di portal lelong, anda boleh dapatkan informasi lanjut dan brosur lelongan awam berkenaan rumah yang anda minat. Sampai di sini dulu guys. Jangan lupa like, share dan follow page LPPSA di Instagram dan Facebook untuk maklumat terkini LPPSA. Okay, bye!